lepas dulu, maksudnya cara Nabi, adab Nabi bersalaman. Tapi kalau kita salam tak mau tengok muka tu kan, tu tak nama salam lah kan. Hak tu geram. Sunnah salam. Lepas salam bubuh ke dada, tidak ada dalam sunnah. Riwayat orang Melayu lah kan. Dia nak habang kata, aku ambil salam hang bubuh kat dada aku. Kau geram-geram lagi lah macam tu lah. Tapi sebenarnya salam tak perlu bubuh ke dada. Bagaimana cara bersalam mengikut sunnah Nabi SAW? Sekarang ramai yang salam tak tentang mata. Adakah sekadar cukup hodoh tangan tanpa genggam tangan orang yang salam dengan kita? Tapi setengah tu kuat sangat. Sampai ada ada kuat sangatnya pecek. Salam dengan lelaki ke salam dengan perempuan? Ya, okey. Tak kena tanya agak kan, Ustaz. Pertama, salam adalah sunnah. Dalam hadis Abu Daud, Nabi SAW menyatakan bahawa apabila yaltaqiyan, kan, muslimani yaltaqiyan wa yatasafahan, dua orang yang jumpa dan bersalaman, Allah Ta'ala gugurkan dosa mereka. Maka salam, Nabi salam. Salam Melayu ni kan, dia jabat tangan lah. Ke Assalamualaikum. Jabat tangan. Orang Melayu sebut salam. Jadi Arab pun dia kata selim tu ada juga dia masuk. Tapi maksudnya salam jabat tangan ni. Ada dua, satu salam kita bagi Assalamualaikum. Yang ni pun Assalamualaikum kan. Satu hal, yang tu satu bab. Kemudian kita jabat tangan, Nabi SAW salam, dan kita tahu bahasanya dalam hadis sebut Nabi SAW dia orang lain akan lepas dulu sebelum dia lepas tangan. Maksudnya Nabi dia tak lepas dulu, maksudnya cara Nabi, adab Nabi bersalaman. Tapi kalau kita salam tak mau tengok muka tu kan, tu tak nama salam lah kan. Hak tu geram nama. Sunnah salam. Lepas salam bubuh ke dada, tidak ada dalam sunnah. Riwayat orang Melayu lah kan. Dia nak habang kata, aku ambil salam hang bubuh kat dada aku. Kau geram-geram lagi lah macam tu lah. Tapi sebenarnya salam tak perlu bubuh ke dada. Cuma kita terbiasa orang kita dia bubuh ke dada. Sebenarnya dia salamnya. Adakah ada masalah salam Allahumma salli ala Muhammad? Juga tidak ada. Salam. Selepas solat tidak ada salam khusus selepas daripada solat. Cumanya sekiranya kita tak jumpa lagi dengan kawan tu tadi ni, dia main salam dengan kita, ada pasal. Ataupun orang mukmin sebelum dia berpisah, dia jumpa tadi bersembang, dia bersalam, juga ada sebab. Tapi selepas sembahyang nak kena semua pergi salam satu masjid, tidak ada apa-apa amalan daripada hadis Nabi SAW. Itu tidak ada. Di kalangan para ulama Ibn Hajj dan seumpamanya, mereka telah membid'ahkan amalan ini. Di kalangan mereka menyatakan benda ini satu perkara yang baik di sudut kerana bukan satu ibadat khusus, tetapi suatu praktis kemasyarakatan. Di mana kalau kita tak jumpa lagi kawan kita pergilah salam dengan dia. Saya wallahu ta'ala alam, kita kena balancekan hadis ni. Jika sekiranya kita memang tak jumpa dengan dia tadi lama tak, kita pergilah salam. Tapi pilihan dia nak pergi salam sampai ujung tak padan lah kan. Lepas semayang tiba-tiba mana-mana kawan-kawan kita bawa, kita salam lah. Kerana kita jumpa, kita bersalam. Bila kita jumpa tadi mungkin kita main dalam saf, kita tak dah jumpa dengan dia lagi. Terus kita salat. Lepas tu kita jumpa dengan dia, kita sembang, kita salam lah. Tapi kalau untuk mesti tunggu dulu kena salam, dia tak ada lah peruntukan untuk tunggu dulu dan untuk salam, hal seperti itu. Adakah bersalam lelaki dengan perempuan? Secara umumnya tidak ada nas bersalam lelaki dengan perempuan. Bahkan para ulama majoriti melarangnya. Walaupun di kalangan para ulama ada yang membolehkan, khususnya Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia menyebut sekiranya orang tu, wanita tu, dia ada keperluan kerana dia sebut beberapa sebab. Dia sebut tentang Nabi SAW
ada wanita yang datang memegang tangan baginda dan tarik baginda supaya tolong dia, dan Nabi ikut dia. Namun kita tahu walaupun hadis berbagai-bagai, sebahagian hadis menyebut Nabi berbai'ah dengan baginda tidak bersalaman dengan wanita. Tapi adakah hadis berbai'ah dengan tak salam wanita menunjukkan haramnya bersalam dengan wanita, ataupun ia bukan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Haram satu hal, bukan amalan Nabi satu hal. Jadi yang pentingnya dia bukan amalan orang Islam bersalam lelaki dengan perempuan. Tetapi wallahu taala alam, jika sekiranya wanita ataupun terutama yang bukan Islam dan seumpamanya, dia menghulurkan tangan dan kita tak sambut tangan dia, itu merupakan satu benda yang memalukannya. Kerana dia berfaham budaya dia lain, keadaan dia lain, non-Muslim seumpamanya. Dan kita pun bukan pergi salam dengan dia dalam bilik, di depan khalayak dan seumpamanya. Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia antara yang memberikan fatwa dalam keadaan demikian dibolehkan. Bagi supaya tidak memalukan orang lain, kerana dia pula di khalayak ramai. Dan hadis Ummu Atiyah macam memberi isyarat macam boleh hal yang seperti ini. Khilaf kalangan ulama hal. Secara umumnya orang jumpa tak salam lah, sepupu kita tak payahlah. Tapi kalau ada orang main, dia ulur tangan kat kita, orang duk tengok pula, tak payahlah malukan dia. Kalau tanya saya, kalau kita sambut juga salam dia, boleh ke tak? Kalau tanya pendapat saya, ia harus untuk kita buat demikian. Melainkan kita dengan dia, kata, ni tak salam kot. Kalau tidak, kalau dalam majlis, mungkin dia malu. Bagaimana cara bersalam mengikut sunnah Nabi SAW? Sekarang ramai yang salam tak tentang mata. Adakah sekadar cukup hulur tangan tanpa genggam tangan orang yang salam dengan kita? Dia nak tanya mana cara yang betul cara bersalam. Jawabnya, dalam bab bersalam tidak ada sebarang hadis pun yang menyatakan kena tetang mata ke tidak. Patu tangan ni kena pegang lagu mana? Tahu, patu dia balik pada uruf. Tafsirnya balik pada uruf. Urufnya kalau tempat kita salam gini, ginilah. Kalau orang putih dia kocok, kocok lah. Pasal dia orang putih dia kocok belaka. Dia balik pada uruf. Orang putih Islam kan, dia salam dia kocok kau. Shake hand. Faham? Yang Nabi kata, nampak? Siapa yang berjabat salam, dua orang Islam, maka Allah ampun keduanya sebelum berpisah. Faham? Waktu saja. Tak ada dalam hadis kata kena kocok atau tak boleh kocok. Kena sebelah tangan atau 12 tangan. Nak kena kepit kuat atau kepit slow. Lepas tu mata nak tengok dua mana, semua tak ada khabar. Bila gitu balik pada uruf. Uruf ni kalau kita salam orang, mata malah tengok orang, tak molek tak? Maka tak molek lah kalau salam, mata tak tengok ke orang. Tengoklah ke orang, jadi molek benda tu. Nak kata wajib, tak ada dalil kata wajib tengok mata. Tapi urusnya kalau kita jumpa dengan orang, mata bertentang mata. Nampak? Jadi buatlah yang terbaik, iaitu tengok. Melainkan tukang salam seorang, hak tukang nak salam 400 orang. Tak ada nak tengok mata. Dah ni holo. Tak? Jadi kalau seorang-seorang itu, sebaik-baiknya tengok mata. Tapi tak boleh nak kata kalau tak tengok mata, jadi haram. Cuma adab yang baik. Itu juga pecek. Setiap hari pecek kuat sangat. Itu bukan hadis Nabi. Ini pandangan ulama. Bila kita genggam gitu, ada rasa persaudaraan kita, erat sesama kita. Jadi kalau longgar, takut jadi longgar persahabatan. Nampak? Ambil sempena kuat sikit. Tapi setengah tu kuat sangat. Sampai ada kuat sangatnya pecek. Kami ingin memperkenalkan kepada anda satu laman yang penuh manfaat, Amanah Sallallahu Alaihi Wasallam, tempat terbaik untuk mempelajari Al-Quran secara online. Dapatkan akses kepada tafsir, panduan tajwid dan banyak lagi secara percuma.